Hai kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Wih korang, aku rasa macam dah lama dah aku tak buat intro yang macam ni. Okay, so welcome back to my channel. Macam kekok lah pula bila nak bercakap depan kamera. Kalau kita dah lama tak buat video tu, rasa macam dia kekok. Rasa macam Tapi apa pun, korang apa khabar? Korang apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan yang baik. Abaikanlah rambut aku yang tiba-tiba panjang, tiba-tiba pendek, tiba-tiba panjang, tiba-tiba pendek. Sebab apa? Ikmal kan kerja banyak, ada kadang-kadang photoshoot kadang-kadang kena guna rambut pendek, kadang-kadang kena guna rambut panjang. Tapi Alhamdulillah lah rambut kita ni cepat panjang, potong pendek macam mana pun dia cepat panjang. Okay, so macam korang baca dekat thumbnail, macam korang baca dekat title juga, sebenarnya video kali ni dia macam tak ada arah. Dia macam tak ada arah, dia macam tak ada arah tuju. Sebenarnya video ni tentang apa? Okay, so dalam vlog ataupun video kali ni ada video Ikmal pergi shopping perfume dengan Harzan. Sebenarnya bukan Ikmal yang shopping perfume tu, Harzan yang shopping perfume tu, ataupun Nazrah. Ya, video ni ada juga untuk akak-akak Jerung dan ada juga untuk Ikmal punya fans yang sebelum-sebelum ni. Okey, so macam korang boleh tengok kat belakang, penuh sangat hadiah dekat belakang ni. Ni hadiah yang hari tu kita orang ada buat meet and greet. Okey, Ikmal ada buat meet and greet dengan akak-akak Jerung. Hari tu ada meet and greet dengan tim-tim Jerung, akak-akak Jerung. Kepada Ikmal Nations, mungkin tak tahu macam akak Jerung tu apa. Akak Jerung ni, tim-tim Jerung ni adalah fanbase baru untuk Malzan dan Norah, iaitu untuk Ikmal dengan Harzan. Okey, so ini dia hadiah-hadiahnya. Hadiah-hadiah ni Ikmal takkan unboxing dekat dalam video sebab Ikmal dah janji dengan akak-akak Jerung semua akan unboxing dekat dalam live. So video kali ni sebenarnya video campur-campur, ada vlog beli perfume, ada itu, ada ini. Tapi sebenarnya Ikmal nak cakap yang sekarang ni Ikmal Alhamdulillah baru nak sihat. Semalam demam teruk, demam, sakit kepala, sesama, tak tahu kenapa. Mungkin disebabkan kena gerimis. Sebab waktu meet and greet, balik je daripada meet and greet jumpa fans tu gerimis tau. Harzan pun demam, Ikmal pun demam, PA Ikmal pun demam, PA dia pun demam. Memang siapa yang kena gerimis hari tu memang kebanyakan semua demam. Ini pun bunyi lagi sesama dengan batuk ni, tapi Alhamdulillah okey dah. Cuma ni kita akan masuk dulu ke vlog yang Ikmal teman Harzan pergi beli perfume. So korang tengok dia beli perfume macam mana. Dia beli perfume macam tak ada hari esok. Dia kalau beli perfume tu, kalau nak habiskan semua perfume dekat mall tu, dia nak beli semua. Dia memang gila perfume. Nazrah ni ataupun Harzan ni, dia memang tak suka beli benda lain. Macam tudung dia tak kisah sangat, baju dia tak kisah sangat, tapi dia sangat suka perfume. So kejap lagi kita akan masuk ke vlog yang Ikmal teman dia pergi beli perfume. Tanpa basa-basi, jom kita masuk dalam video. Assalamualaikum. Aduh, mana? Ada budak tu pandang. Ada budak tu pandang. Dia mesti cakap kau tu tak abang tu macam tu. Budak tu pandang aku je dia tadi dah. Dia tu. Ya, tengok abang pula tak Dia tahu. tak tahu ke? Apa? Aku ni boyfriend kepada Nazrah tau. Okey. Jelas satu dia tak ada girlfriend. Okey, kepada akak-akak Jerung, mesti akak-akak Jerung tak kenal dia siapa. Ini adalah Ikmal punya adik saudara, Adam. Kalau yang biasa-biasa tengok adik-adik yang lain, dia biasa tengok YouTube Ikmal, dia kenal Adam ni siapa. So ini adik saudara Ikmal. Sekarang ni kami bersama. Ni Ikmal kat Adam. Si Harzan ni dia memang suka shopping. Tengok nampak? Baru masuk ni. Dia baru masuk mall ni. Dia baru je masuk mall, dia dah tengok beg lah, tengok apa lah. Tak sampai 5 minit korang, dia masuk dah. Kan? Masih shopping kan? Ya. Aku pun tak tahu macam mana. Tapi dia shopping untuk keperluan dia lah. Dia nak pergi event apa dia semua. Hell brother. Betul, aku tengok. Harzan dia biasa keluar ini. Inilah dia punya dress code. Dia tak payah fikir nak pakai tudung apa. Senang kan? Dia sangatlah B. Apa tu? Brother. Nak masuk. Macam tak perlu je nak masuk. Dia macam tak perlu je. Harzan dress macam B. Just macam B. Dress macam B. Oh, dress macam B. Ya, brother. Sekejap. Kau nak putih ke hitam? Kalau kau selesa dengan yang ni kan? Kalau aku selesa dengan kau.
Okay. So sekarang ni kita nak pergi mana? Tak tahu, ikut you Habibi. Kita pergi nak bawa-bawa perfume dulu. Betul. And then kalau tak ada, kita carilah dekat tempat lain. Ya. Macam profesional ni recording. Kan? Kita macam dah ada cameraman, tapi macam jauh sangat je cameraman tu. Aku risau dia tak pandai zoom sebenarnya. Dia tak boleh pakai juga ni budak Dia intern. main record je. Tu aku risau. Dah aku besar semut dalam tu. So sekarang ni kita nak masuk salah satu tempat yang macam kau nak cari perfume tu lah. Kau boleh bawa-bawa perfume kat sini. Mana tahu boleh buat perfume kahwin nanti ke macam mana kan. Kau tahu dia jalan? Mana dia macam gini? Macam gini je. Relax je. Okay. Daripada dia, Iqmal. Daripada kita cari raja kahwin apa semua. Oh, faham. Faham. Tak apa. Alah, jangan merajuk. Sekarang dia sedang mencari perfume handsome. Dia tak suka perfume perempuan. Aku suka perfume perempuan. Dia suka perfume lelaki. Nampak? Dia mencari bau-bau tobacco, bau-bau leather. Ya. Aku suka bau-bau bunga, bau-bau fresh. Kita memang terbalik. So dekat sini orang kata tak adalah banyak sangat orang kata aktiviti kita kat sini sebab nak teman dia just bla 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 bla. Macam mana sebut dia? Amawatch. Kau tengok sebut tengok. Amuah. Apa tak bau yang nak tadi tu? Jumpa satu. Tapi masalah dia, harga dia riban-riban. So aku kena make sure itu betul-betul worth it baru aku beli. So aku nak pergi tengok tempat lain dulu. Kalau ada yang macam lagi murah dan lagi wangi, aku akan beli yang tu lah. Worth it. I love you. So ni adalah sesi ta'aruf kita. Boleh dekat sikit mic. Sesi ta'aruf kita dalam karaoke. Dalam red box TRX. Ini adalah tempat di mana kita berjumpa Ya betul. First kita bukan berjumpa. Tempat kau confess kat aku. Tempat kau macam sudikan aku jadilah isteri aku. Ya ke aku dia cakap macam tu? Ya kau cakap sudi tak kau menjadi isteri aku. Sudi tak kau menjadi tak ada. apa? Ada. Tak ada. Dia mesti ada ke cerita ni? Tolong play balik video tu. Video dekat karaoke tu. Siapa yang nak play untuk kau? Tak ada. Aku tak pernah cakap kat sini. Editor tolong. Flashback. Sudi kau menjadi isteri aku. Bagilah aku kata nama dulu dia tahu kalau benda tak apalah. End of flashback. Okay, so sekarang ni kita nak cerita random je lah apa yang berlaku dalam kehidupan Iqmal sekarang. Sebab mungkin korang tak tahu kan, macam kenapa Iqmal macam dah lama tak post YouTube. Lepas tu tiba-tiba post, tiba-tiba tak post, tiba-tiba tak post. Lama menghilang. Sebenarnya Iqmal tak hilang pun, Iqmal ada je sebenarnya. Cuma sekarang ni Iqmal memang banyak busy buat live. Sikit-sikit rambut. Kita sikat sikit rambut sebab rambut kita lepeh. So live berniaga. Lepas tu banyak dekat TikTok lah sekarang. YouTube Iqmal tak pernah tinggal. Iqmal tetap buat YouTube. Iqmal tetap fikirkan apa konten yang best untuk apa Iqmal nak sajikan untuk peminat-peminat Iqmal, peminat-peminat yang lama dan peminat-peminat yang baru. And macam korang yang tengok video ni dah tahu, peminat-peminat Iqmal sebelum ni memang datang daripada golongan adik-adik, kanak-kanak. Lepas tu video Iqmal memang video-video yang ceria. Dan sejak kebelakangan ni orang kata ramai pendatang baru juga, peminat-peminat baru datang dari golongan akak-akak, acik-acik, golongan dewasa pun dah mula masuk. Jadi Iqmal cuba untuk balancekan. Orang kata aku cuba untuk balancekan video apa yang aku sajikan. So kepada pendatang-pendatang ataupun peminat-peminat baru Iqmal yang datang daripada golongan akak-akak, mungkin nanti ada 1-2 video yang Iqmal upload khas untuk peminat-peminat Iqmal yang lama macam adik-adik. Kadang-kadang Iqmal ada main game, Iqmal ada buat reaction video. Mungkin nanti akak-akak macam apa benda kau ni tiba-tiba upload video ni. Ini video budak ni. Apa benda ni? Video apa? Macam akak-akak rasa noya. Macam, ni video apa? Iqmal aku kenal kat TikTok lain, Iqmal aku tengok kat YouTube lain. Iqmal memang macam tu. Iqmal dekat media sosial memang split personality. Apa yang dekat YouTube, Iqmal di YouTube. Apa yang Iqmal dekat TikTok, itulah Iqmal di TikTok. Sebenarnya Iqmal dekat YouTube ni memang orang kata Iqmal
personality Ikmal yang ceria di YouTube. Tapi disebabkan Ikmal tahu dah ada peminat-peminat baru, Ikmal akan balancekan konten apa yang sesuai, konten apa yang untuk peminat ini, konten apa yang untuk peminat itu. Tapi apa pun Ikmal harap akak-akak atau abang-abang yang masuk untuk tengok video Ikmal yang baru-baru datang mampu menerima personality Ikmal di sini dan personality Ikmal di TikTok. Apa pun Ikmal ada orang yang sama. Ikmal bukan orang lain, Ikmal orang yang sama. Okey, so kepada korang yang tak tahu lagi, kita ada fanbase baru. Kita ada peminat baru ataupun memang Ikmal buat nama baru untuk peminat Ikmal juga. Ikmal Nations, masih Ikmal Nations ada, masih di situ. Anak-anak bibir masih di situ. Kepada peminat-peminat baru memang yang tak tahu, Ikmal punya fans yang sekarang ni yang ada adalah Ikmal Nations ataupun Ikmal panggil diorang anak-anak bibir. Sebab itu semua dah macam adik-adik dan anak-anak Ikmal. Sebab diorang semua adik-adik macam tu. Ada di kalangan orang-orang yang besar ada juga, tapi tak ramai. So sekarang ni kepada adik-adik pula yang tak tahu, kita ada satu lagi fanbase, nama dia Malzan and Norah. Macam tu. Malzan tu gabungan Ikmal dan juga Harzan. So Norah tu gabungan Nur dan juga Nazrah. So Norah. So ada orang kata apa beza Malzan dengan Norah? So Malzan ni lebih kepada nama glamour lah. Macam tu. Kita orang memang akan guna hashtag Malzan dan Norah. Okey, Malzan ni memang nama-nama glamour, nama-nama yang macam orang kata macam okey, nama ship lah Malzan. Tapi Norah ni pun nama ship juga, tapi akan digunakan sebagai nama yang lebih klasi lah. Contoh kita ada nak buat brand ke, untuk branding kita akan guna nama Norah sebab dia lagi nampak klasi, dia lagi nampak elegan. Jangan risau, Ikmal Nations adalah sebahagian juga daripada Malzan dan Norah. Dan macam korang tahu, Ikmal ada buat short series. Kita orang ada buat short series macam short film, short series tu kan. Okey, itu kita panggil Norah punya series. Itu diberi oleh Harzan sendiri ataupun Nazrah. Okey, Harzan dia sama je dengan Nazrah. Sebenarnya nama sebenarnya Nazrah. Kalau terbalikkan jadi Harzan. Nama tu sangat disukai oleh Harzan dan dia kata kalau short series ni dia nak namakan Norah punya series. Tapi diterbitkan oleh Malzan, dipersembahkan oleh Malzan. InsyaAllah banyak lagi orang kata aktiviti-aktiviti ataupun plan yang kita orang memang dah rancang untuk jerung-jerung, untuk Ikmal Nations. Jangan risau, banyak lagi plan-plan, banyak lagi rancangan, banyak lagi benda-benda kita nak buat hanya untuk korang. Hanya untuk korang yang support kita orang. Kalau korang ada ini cadangan yang best-best nak kita orang buat konten yang kita nak buat, korang boleh je komen dekat bawah ataupun boleh DM ataupun boleh email kita orang juga. Tak ada masalah. Cuma sekarang ni Ikmal rasa macam Ikmal cuba untuk balancekan, Ikmal cuba untuk post video YouTube macam biasa, tak ada cuti lama sangat. Ikmal terpaksa cuti lama sikit sebab Ikmal banyak travel, banyak pergi ke sana, banyak pergi ke sini, jadi tak ada masa untuk Ikmal nak edit, tak ada masa untuk kita nak buat konten. Tapi kita tetap selip-selip hanya untuk korang. Lately ni Ikmal nak cakap ni kita masuk part serius sikit lah Dan satu je lah Ikmal nak puji lah. Satu Ikmal nak puji tentang peminat-peminat Ikmal sekarang, Ikmal Nation, sejurung-jerung. Semua memang support 100% dekat mana-mana pun kita orang, Ikmal dengan Harzan ada dekat situ, korang ada. Dan kita orang memang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab ini adalah salah satu penghargaan dan kita memang sangat hargai korang punya sokongan dan support. Dan insyaAllah dengan sokongan dan support daripada korang tu, kita orang akan buat banyak lagi benda yang menarik untuk korang. Sebab Ikmal tahu daripada golongan akak-akak sendiri, ada yang memang duduk dekat rumah, bosan, tak tahu nak buat apa dan menanti video daripada kita orang. InsyaAllah kita orang akan sajikan konten yang best-best mulai daripada tahun hadapan. Kita akan try dan kita akan cuba sedaya upaya untuk sajikan konten yang best. Okey, cuma ni kita masuk part serius sikit lah Ikmal lately ni kan banyak tak ada dekat rumah. Memang benda seram sikit lah Ikmal banyak tak ada dekat rumah. Rumah ni memang orang kata sentiasa kosong. Ikmal memang tinggal seorang kat rumah ni. Memang tak ada orang. Memang ada 5 bilik. Ini rumah sewa je. Memang ada 5 bilik dan tak ada orang. Setiap kali macam Ikmal nak tinggalkan rumah, Ikmal memang akan baca Yasin dulu. Buat apa-apa yang patut kita nak buat tinggalkan rumah kan. Dan Ikmal akan tinggalkan satu lampu dekat rumah ni biar menyala. Kadang-kadang Ikmal tinggal rumah dalam 4 hari, seminggu. Lepas tu baru balik semula. Tinggal lagi 3 hari, tinggal lagi 4 hari, lepas tu balik semula. So, nak dijadikan ceritanya, lately ni, Ikmal tak tahu nak cakap macam mana, nak mula daripada mana. Tapi ada orang start DM Ikmal dekat Instagram. Dia tak dapat dekat Instagram, dia email Ikmal pula. Ikmal tak tahu dia budak ataupun orang dewasa, tapi dia kata dia ada dekat dengan Ikmal. Serius, sebenarnya Ikmal tak tahu nak cakap macam mana, tapi dia kata dia kenal Ikmal. Ikmal rasa dia orang dewasa, tapi Ikmal tak rasa benda tu mencurigakan pun. Ikmal rasa macam benda tu biasa je. Dia kata rasa macam dia duduk dekat kawasan kejiranan Ikmal. Dia pernah nampak Ikmal nak ajak lepak, dia nak ajak makan, dia nak ajak berbual. Tapi Ikmal tak tahu dia lelaki ataupun perempuan sebab dia DM Instagram pun tak ada gambar profil. Nama pun tak ada. Nama pun diguna macam nama kucing, lebih kurang macam tu. Email pun
nama pun nama yang macam bukan nama manusia. Jadi Ikmal tak tahu dia lelaki ke perempuan, tapi apa yang Ikmal rasa macam mencurigakan sikit, kadang-kadang tiba-tiba dia DM Ikmal. Kadang-kadang DM kan kalau kita tak jawab pun kan dia akan turun kan, macam notification dia keluar kan. Kadang-kadang Ikmal tengah scroll Instagram pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, lepas tu tiba-tiba turun. Hai, saya ada dekat depan rumah. Lepas tu mula-mula macam sehari dua kita macam tak layan lah, macam sekali dua macam mungkin dia saja-sajalah kan. Tapi dah macam kalau dah selalu, Saya ada depan rumah. Saya nampak kereta awak ni. Awak pakai kereta ni kan? dia tahu kereta Ikmal. Lepas tu, hai, saya nampak awak. Hai, saya di depan rumah awak. Hai, jom pergi makan. Hai, saya di depan rumah awak. Ayat saya di depan rumah awak tu macam diulang-ulang. Jadi Ikmal macam kadang-kadang noyang. Kita noyang lah, Nok. Aku tak boleh. Dia macam lama-lama kita je paranoid. Macam kau orang tak orang ni. Betul-betul dia ada depan rumah kan. Ikmal jadi macam tu. Jadi macam, tapi bila kita selak langsung tak ada. Tak ada, memang tak ada. Memang Alhamdulillah tak adalah, tak ada apa-apa. Cuma kadang-kadang tu, time dia macam di DM pukul 3 pagi tu, kadang-kadang bunyi orang hentak kaki. Time tu aku dah nak berak dah. Time tu aku nak cirit dah. Aku tak tahu nak buat apa ni. Macam, jadi macam kita pun noya. Noya tu apa? Noya macam kita paranoid. Rasa macam, betul ke dia ada kan? Dengar bunyi orang hentak kaki. Lepas tu dengar bunyi macam ada bunyi gesek-gesek kat dinding. Jadi aku macam, dia datang betul-betul ke? Asalnya daripada DM dengan email je. Dia tak dapat dekat DM. Contoh macam Ikmal Taksin dia punya DM dekat Instagram, dia pergi kat email. Dia hantar email. Benda yang sama. Hai, saya ada depan rumah. Hai, jom pergi melepak, pergi makan. Hai, saya nampak kereta awak. Dia macam, dia nak cakap yang dia sentiasa nampak Ikmal dekat mana-mana. Lebih kurang macam tu. Ikmal tak tahu dia lelaki atau perempuan. Ikmal tak tahu dia budak atau orang dewasa atau remaja. Ikmal tak tahu. Cuma benda tu yang selalu masuk dekat Ikmal punya notification, orang yang sama. Orang yang sama. Orang yang sama. Macam mana Ikmal tahu dia orang yang sama? Nama dia guna dekat Instagram sama dengan nama yang ada dekat email. Cuma Ikmal tak tahu dia lelaki atau perempuan, budak atau orang dewasa. Itu saja. Lately ni itu yang Ikmal sedang alami. Dan untuk dekat rumah Ikmal pula, Ikmal nak cakap berhantu tu tak adalah berhantu. Cuma mungkin kesan daripada Ikmal tinggal rumah kan. Macam kita tak ada rumah sangat 4 hari, 5 hari. Ikmal tak tidur dekat dalam bilik dah sekarang. Kalau kau nak tahu, bilik walaupun rumah ni ada 5 bilik, Ikmal tak tidur dekat dalam bilik. Ikmal akan tidur dekat ruang tamu. Ataupun memang Ikmal elok-eloknya tak nak tidur dalam bilik. Sebab setiap kali Ikmal tidur dalam bilik, dekat ruang tamu ni macam dengar macam-macam. Tak tahu nak... macam sekarang ni Ikmal tengah buat video, bunyi orang tutup pintu, bunyi orang hentak kaki. Ikmal muskil sekarang orang yang DM dengan email tu lah. Tapi Alhamdulillah untuk sekarang tak ada apa-apa pelik-pelik lagi yang berlaku lah. Cuma itulah setiap kali macam, yelah kita kadang-kadang dengar kan. Aku tak tahu korang dengar ke tak, tapi Ikmal dengar lah. Mesti korang macam, mana tak dengar pun, tapi Ikmal dengar lah. Jadi macam lagi kita takut tu, time kita baca DM, time kita baca email tu, time tu lah bunyi macam-macam benda. Kalau sekali dua, kita boleh cakap tu kebetulan. Tapi kalau dah selalu, bukan kebetulan dah tu, itu betul-betul ada. Kadang-kadang kan, sampai Ikmal macam nak berak pun takut. Sebab apa? Ikmal rasa macam kalau Ikmal berak, dia akan mengendap Ikmal dekat tandas. Faham tak? Tapi kau cubalah, kau cuba. Dia mengendap aku kat tandas. Kau select tak ikat muka dia. Memang Ikmal rasa macam kau cuba. Jangan cuba je. Kalau cuba time aku tengah berak, sebab waktu kita tengah berak adalah waktu kita melepaskan segalanya, kita melepaskan hajat. Apabila kita tengah melepaskan hajat, orang ganggu pula, kau tunggu aku select tak ikat muka kau. Tapi apa pun, Ikmal harap macam korang tetap support Ikmal kat YouTube, Instagram dengan TikTok macam biasa. Jangan risau, kita orang akan sajikan konten yang best-best. Ikmal dengan Harzan ataupun Nazrah akan sajikan konten yang menarik untuk korang pada waktu yang akan datang. 10 rapat-rapat. InsyaAllah korang akan suka dengan plan Nazrah ni. Okey korang, Ikmal rasa sampai sini dulu. Minta maaf kalau terkasar bahasa. Semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.